Welcome back. So video hari ni aku akan tunjuk dekat hampa cara nak tukar bateri dekat YOLO Box Ultra ni, yang mana dia tak boleh on dan tak boleh nak charge. So aku dapat daripada customer aku yang aku tolong set up live di sebelum ni dekat dalam ambulans. So bila dia nak pergi go ambil customer dia dan hantar ke hospital tu, dia akan live. Tak kira lah berapa jam perjalanan tu, dia akan sentiasa live. Untuk bagi bateri tu sentiasa menyala, dia cucuk kabel power. Mungkin terlalu overcharge dan bateri tu rosak lah. So nasib dia baik sebab dia masih ada warranty dan aku contact YOLO Box directly. Dia pun hantar bateri ni secara percuma, tak payah banyak bateri, tak payah banyak kos penghantaran. Kalau hampa ada masalah yang sama dan masih ada warranty, hampa boleh dapat bateri secara percuma. So guys, malah nak sembang panjang, jom aku tunjuk cara buka ni dan tukar bateri yang sangat mudah. Let's go. Nak tukar dia mudah je. Dekat sini ada 8 lubang ni yang nampak ada getah ni kan. Buka getah ni dan skru tu dekat bawah getah tu sahaja. So hampa kena ada penyepit ni. First kali buka getah ni, nampak macam tu. Tarik, nampak ada skru. Buang satu. Getah ni dia tak gam pun. Dia letak memang ngam-ngam fit elok lah. So memang kena ada penyepit. Kalau tak ada penyepit, memang susah lah nak buka. Ataupun dia akan rosak lah kalau tak ada penyepit. Itu je. Okay, bila dah buka semua skru, kalau boleh cabut lah skru-skru ni. Sebab apa? Kalau hampa duduk kerepak sekali, hampa lupa, skru ni akan terpelanting keluar. Hampa kena ada benda ni untuk hampa tarik. Nampak? Nak buka dia mudah je. Macam ni kan. Make sure plastik lah. Okay. So dia dah keluar. Tada! Keluarkan bateri baru ni. Ni bateri yang YOLO Box hantar lah. So dekat sini ada dia punya clip tu. Buat kelap. And then hampa kena cabut lah. Dia punya bateri ni ada gam bawah ni. Cabut elok lah. Tu dia. Hampa boleh masukkan directly terus lah. Kat sini, bismillah. Macam tu. So bila hampa dah cucuk bateri ni, hampa boleh try on dululah. Okay, bismillah. Tu dia. Dah boleh buka YOLO Box dia, alhamdulillah. Bateri pun tunjuk 74%. Ada power lagi bateri dia. So guys, itu sahaja untuk kita dah ni, kita shutdown balik. And then kita boleh start pasang balik lah. Siap, alhamdulillah. Dah semua dah pasang. Kita try on lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. YOLO Leaf. Okay, alhamdulillah dah selesai tukar bateri dekat YOLO Box Ultra ni. So, proses dia memang mudah kan. Nak buka senang, nak tukar bateri senang, dan proses kontak YOLO Leaf sendiri pun agak mudah lah. Bila kita bagi segala detail macam receipt, masih dalam warranty dan sebagainya, dia pun tak cakap banyak. Dia bagi bateri dengan kos-kos penghantaran pun secara percuma. Itu satu benda yang sangat bagus lah servis daripada YOLO Leaf. Setakat lah memang puas hatilah kalau ada problem update, kita nak downgrade, nak rolling back pun dia boleh proseskan dengan mudah. So guys, kalau hampa ada masalah yang sama ataupun ada masalah yang lain dekat YOLO Box hampa yang mungkin tak boleh nak settlekan, hampa mungkin boleh komen kat bawah. So kalau benda tu aku rasa macam boleh nak tolong, aku akan tolong lah, insyaAllah. Okay, so guys, sampai situ saja ini. Jumpa dekat next video. Assalamualaikum. Ciao.